Pagi ni kita layar sambil-sambil kita jalan lebih kurang sekilo. Dari starting point saat ni lebih kurang sekilo sini. So balik pula jadi 2 kilo. Sekarang ni kita berhadapan dengan rumah rakit JL Farah hok hanyut baru ni. Duduk situ. Tak tahulah. Tu dia nak kodok lagi tu. Kau tak boleh nak ambil lagu mana wallahu alam. Tertanya-tanya juga kita. Dah. Duduk situ lama dah. Dah. Tengok ni lah suasana Sungai Kelantan. Tu kuala, muka kuala besar. Nampak tak ada lagi buk tu. Sekala kat kalau rengai lama penuh dah buk. Masa ni. Maklah ni boleh puasa, okey. Okey. Okey tu biar awal. Panas orang balik. Tapi kalau masuk betul-betul gelamo sini tengah-tengah tu. Tengah-tengah pak saya awak nampak ni. Pak kita zoom ni. Tu. Situ memang penuh lah. Supa dengan bazar Ramadan dah. Lagi-lagi malam dah supa dengan pesta. Penuh apa ni ratus sebuk. Duk pakat duk ngai. Memang tergila lah kalau dia masuk musim gelamo kak. Caralah kita healing dulu sini sambil-sambil kita merenung melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nampak comel sungai dak. Comel. Walaupun air keruh, comel ni dia bukan tok nanti kau keruh. Tok nanti kau je ni. Supa juga. Orang dak. Kita nampak orang hitam kulit gelap, kita kata huduh. Duk huduh comel ni bukan duk di kulit gelap, kulit hitam. Dia orang panggil Allah Subhanahu wa taala cipta ke kita semua ni sempurna. Cuma orang panggil pandangnya kita tu. Tak sempurna di kita, tapi sempurna di orang lain. Orang panggil benda tu saat ni duk atas orang. Kadang-kadang sempurna pun kalau tak semaya tak ada gapo juga. Ni dia ni tak sempurna. Tapi dia semaya. Contoh.